Memperkasa pendidikan digital antara tumpuan utama Kementerian Pendidikan dalam memastikan sistem pendidikan negara tidak ketinggalan dan terus berdaya saing di peringkat global. Menurut Menteri Kanan Pendidikan Datuk Dr. Razi Jidin, guru perlu diberi bimbingan dan latihan bagi membantu mereka mengajar menggunakan teknologi semasa. Yang jelas beliau, lebih banyak sumber pendidikan digital akan disediakan bagi mendedahkan murid kepada bahan pembelajaran yang lebih terkini dan interaktif. Pendigitalan pendidikan merujuk kepada teknologi digital dalam proses pembelajaran dan pengajaran. Ia melibatkan integrasi alat digital seperti komputer, tablet, internet, perisian pembelajaran, platform e-pembelajaran dan peranti elektronik serta kecerdasan buatan untuk meningkatkan keberkesanan pendidikan. Antara komponen pendidikan digital ialah seperti bahan pembelajaran digital seperti buku teks digital, rak maya, video interaktif dan simulasi, aplikasi Zoom, Google Meet, WhatsApp, Telegram, platform Delima, Ainsnilab dan lain-lain. Mari kita saksikan beberapa penggunaan digital di sekolah saya. Ini adalah video penggunaan Smart TV yang digunakan untuk pengajaran dan pembelajaran sains tahun 3. Cuba baca. Berniat makanan. Berniat makanan. Okey. Agak-agak apa fungsi kita gerak? Betul kan? Adik, apakah perasaan anda apabila belajar menggunakan Smart TV? Seronok sebab boleh belajar secara online apa yang kita belum belajar dan kita akan mengetahui pelajaran yang dah diajarkan. Mana yang lebih seronok belajar menggunakan Smart TV ataupun papan putih? Smart TV. Okey, terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Apakah kelebihan utama Smart TV dalam membantu pengajaran cikgu? Okey. Smart TV yang dibekalkan di pihak sekolah kepada pihak sekolah ini banyak membantu cikgu dalam mengajar murid-murid, terutamanya dari subjek sains lah. Dari segi video, dari segi animasi, dari segi sumber pengajaran yang dapat menarik perhatian murid-murid dalam menjalani aktiviti PDPC. Adakah cikgu mendapati murid lebih fokus semasa menggunakan Smart TV? Ya, setakat ini murid-murid yang menggunakan Smart TV ini lebih suka dan lebih tertarik dengan animasi, grafik dan bahan-bahan PDPC yang terdapat dalam ni lah. Jadi mereka lebih terhibur melalui aktiviti secara online yang disediakan dalam Smart TV ini dan bahan-bahan yang telah disediakan dalam menggunakan Smart TV ini. Terima kasih, cikgu. Okey, sama-sama. Dengan penggunaan bahan digital, murid boleh belajar di mana-mana dan bila-bila masa. Pembelajaran juga lebih fleksibel, menyeronokkan dan berkesan. Walau bagaimanapun, terdapat juga pelbagai cabaran dalam pendigitalan pendidikan, iaitu yang pertama, jurang digital. Tidak semua murid mempunyai akses kepada peranti dan internet. Yang kedua, kesediaan guru dan murid memerlukan latihan dan kesediaan diri dengan teknologi baharu. Yang ketiga, masalah keselamatan dan privasi. Perlindungan data murid dan guru dalam talian perlu diberi perhatian. Kesimpulannya, bahan digital bukan sahaja memperkasakan pendidikan, tapi juga memastikan sistem pendidikan negara lebih berdaya saing dan selaras dengan perkembangan teknologi global. Sekian dari saya, Nur Insyirah binti Ishraf, wartawan cilik TV PSS SK Sungai Aceh.